Hai, nama saya Aisyah Safia. Saya student belajar dekat UiTM Malu Gajah, belajar kos business. Okey, Cik Aisyah, ini merupakan pertama kali datang ke seminar From Zero to Hero. Ya, betul. Okey, apa yang Cik Aisyah pelajari selama 2 hari ini dalam seminar From Zero to Hero? Betul-betul daripada A sampai Z pasal pelaburan saham, daripada saya tak tahu apa-apa sampai saya dah tahu macam mana tips-tips nak melabur saham, nak tengok graf tu. Basically semua pasal saham diorang cover penuh. Okey. So sangat padat dan mantap. Okey. Dari segi penyampaian Tuan Lepoy dan Tuan Zurizin, macam mana? Penyampaian dia sangat bersahaja. Saya tak gantuk. Diorang sediakan gula-gula semua. Jadi dan diorang pun tak terlalu serius dalam menyampaikan ilmu tu, dan diorang buatkan penyampaian tu jadi mudah faham. Walaupun dia sesuatu yang sangat complicated, tapi dia jadikan benda tu simple. Okey. Kalau Cik Aisyah lah, lepas habis kelas ni, akan suggest tak dekat mereka yang kat luar sana, terutamanya yang mula nak start belajar tentang saham? Saya akan suggest dekat diorang untuk pergi datang sini untuk timbul sendiri ilmu dekat sini. Okey, so dari rating 10 bintang lah, berapa Aisyah nak bagi dalam rating untuk seminar From Zero to Hero? Saya bagi 10/10. Okey, terima kasih.